Ikan apa ni? Ikan apa ni? Cuba teka ikan apa tarik gini. Baru-baru je biar umpan jatuh dia makan. Tak payah beli lauk dah ni. Oh, sedap tarik. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi Sekmu. Okay, hari ni Pak Mu sapa dekat Pantai Pok dah. Ni adik Tok Jembar ni. Hari ni target Pak Mu nak cari ikan selor geng. Air comel ni, air tengah pasang dan air besar dah sikit. Baru ni parok barang selor sini. Hari ni tak tahu lagi, kita cuba dulu. Okay, siapa dok subscribe lagi channel Pak Mu, adjust subscribe lah. Pak Mu kalau ramai subscribe ni Pak Mu nak start aktif mula lah dekat YouTube ni. Okay lah, jom kita cari strike dia. Okey, hari ni Pak bakar Daiwa GK Beijing size 2000S. Lepas tu Rogue Land-Based Hero Land-Based Hero 16LB. SP tu pakai SP Baby Worm lah daripada 7 days. Ni dia SP padu tak mau. Jom kita cari ikan selor dulu. Harap-harap ada lah hari ni. Jom. First cast Okay, first cast of the day. Oh, molek angin tak kuat Biar umpan jatuh dah dulu. Lepas tu kita jek-jek sikit. Okay, walaupun Pak Mu bawa set ajing ni, tapi sebabkan nampak terlalu banyak sotong ni, kita cubalah. Kita cuba pakai candak dekat set ajing. Jai sotong pula dah bawa. Kalau bawa jai sotong lagi senang dimakan. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Cuba teka ikan apa tarik gini. Oh, mantap. Terima kasih. Terima kasih air lokoh. Air lokoh. Air lokoh ni sifar senangin. Dia banyak strike senangin kat tempat dia. Strike lagi. Alhamdulillah. Rezeki. SP tengok jatuh dia bahang. Masa tu Pak Mu dak karah Pak ni. Tiba-tiba makan. Zakri, semoga sihat sejahtera. InsyaAllah. Itulah yang kita nak. Kesihatan tu penting sebenarnya. Macam Pak Mu walaupun dok exercise, dok berlari, kita main dengan air, berlari jalan atas batu ni kira sebagai exercise dah. Oh, nampak ikan comel, nampak ikan dalam air tau. Nampak? Dalam live mungkin kurang nampak. Tu. Oh, yang ni saiz kecil sikit yang ni. Jadi fight dia kurang sikit tapi tak apalah. Kecil-kecil pun sedap goreng. Okey. Kita buat naik dulu. Kecil-kecil pun sedap goreng ni. Sebab anak Pak Mu suka makan ikan ni. Goreng garing. Oh. Habis nasi dia ratus saja pula. Ikan ni sedap. Macam ikan bawal tapi dia nipis sikit. Kalau bawal bulat sikit body dia, yang ni nipis sikit. Oh, dalang dia dimakan. Memang bahaya sungguh. Ni pun pakai SP Worm dan juga Rogue Land-Based Hero 16LB. Kejap Pak Mu kena guna pelayar ni sebab dalang sangat dia makan. Pak Mu dia bawa rasanya pelayar panjang. Tu dia. Pelayar panjang. Beli posek je. Posek molek kot tu tapi gitulah. Posek yang halus sikit tau. Senang nak dibuang. Nantilah hamba beli se. Hamba nak letak bait dulu lah. Nak beli bait pun boleh check dekat bait kuning. Hamba memang sekarang ni full time buat jual-jual affiliate dalam TikTok ni Jadi siapa nak support boleh belilah dalam bait kuning hamba tu. Sebagai tanda support. Sekejap. Berbelit-belit lah pula. Okey. Ikan ni sekejap. Mana pelayar tadi? Okey, hamba ada jihad pun hamba ada letak dalam bait kuning. Kok-kok lah ada yang nak membeli. Baju yang berpakar, selipar, pengepit ikan ni semua ada. Semua barang yang hamba pakar ni ada dalam bait kuning lah. Kecuali meseng hamba pakar hari ni. Okey lah, hamba nak cabut ikan, cari strike yang ketiga pula. Main line direct ke? Ya, main line direct. Sebab hamba pakai fluorocarbon. Fluorocarbon ni memang material dia untuk shot leader dah. Jadi hamba tak payah ikat leader. Tahu-tahulah hamba ni ngais sekejap-sekejap kan. Jadi kalau kena ikat leader bila putus, jadi rugi masa hamba lah. Okey, boleh cabut dah. Ni ikan kapur yang kedua. Sedap lah yang ikan kapur ni sebenarnya. Dia gagah. Tarikan dia tu kuat macam ikan selor. Tapi selor lagi kuat sebab selor body dia macam peluru kan. Dia macam bulat panjang gitu kan. Selor lagi kuat sebenarnya. Tapi tak apalah, ikan kapur ni bagi Pak Mu cukup kuat dah untuk kita fight pakai set ajing ni. Mari kita cari lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada strike yang ketiga. Ikan apa ni? Ikan kapur bang. Kat mana Pak Mu? Pantai Tok Jembar je. Pantai Tok Jembar.
Baru-baru je biar umpan jatuh dia makan. Alhamdulillah, strike lagi. Strike yang ketiga. Ramai ikan. Oi, sekawan kejar. Strike seekor je. Hok kejar belakang dalam 3 ekor kot ataupun 4 ekor. Kapur. Baik lah slow. Ni bukan slow saja, ni kapur. Kapur. Ni daerah kapur. Kawasan kapur. Longgar sikit sikit. Mana ikan? Oh, comel je nampak dalam air. Okay, ketakkan dekat sikit. Ada. Ada. Mai ikan halus ni lah. Mai ya, mai. Ikan kapur. Bawa SP. Tu SP molek tu. Umpan je dah tu. Banyak 3 ekor dah. Boleh tak agak saya. Tak dah goreng. Okey, kita strike ikan kapur pula ni. Ikan kapur yang ketiga. Jalan-jalan lah. Alah, dah apa mari mai dah. Ada apa masuk dalam pun. Ada Molek main polo pak saat ni ada kawan ikan lalu ni. Dah tahu ikan dia. Oh, main atas tu ke? Kelak ni. Oh, empty. Kita sutung dia tu. Sutung. Boleh sutung? Pai aku boleh sutung ni. Jadi je. Okey. Ni. Dah. Lepo lu buat boteng sutung, segi buat main gewang. 2 jorang ni. Strike pakai SP Baby Worm. Terima kasih bagi gift dekat Pak Mung. Semoga murah rezeki semua. Dah siapa nak dapat karton ni boleh check dalam beg kuning bawah. Tong ni senang buat ikan. Boleh ikan letak dalam ni. Kalau nak ikan hidup isi air dalam ni. Dia segar sikit. Tak layang ngeset ni ikan halus pun. Umpan je dah tu. Dia pakai SP warna putih ni. Tengah lepo. Ikan ni tengah banyak ni. Kalau air gini memang dia banyak. Tu nampak ikan. Ya ambil. Ni ramai. Tengok lepo depan tu. Dia sekarang nak kejar, dia berebut upang. Sekejap. Pandang kat ikan hak berbulih tu belakang dia nampak ekor warna hitam tak? Tak ada. Ada belakang dia. Tak ni ada ikut ni. Saya gepuh. Ikan ni ada kasar. Tapi lama dah beli kasar. Ada orang pernah boleh dekat 1 kilo seekor. Tapi main kat dalam biasa. Balik singgang dengan goreng. Tak payah beli lauk dah hari ni. Sedap tarik. Ruk berapa LB? 1 nak LB. Jadi molek. Ia tengah banyak tu, Dia main biar-biar. Cuma ni rajin lepo sikit. Lepo je lepo lok dah sore jek mo. Okey, ikan ni tengah rancuk Kenapa tak mau naik ni? Tak mau naik. Dia main tepi. Tali apa? Tali fluorocarbon. Kerek dia main tepi sikit Okey, ikan yang ke-5 atau ke-4 kot. Dia ingat tu. Sedap ikan tarik lama tak turun. Azman Mahmud. Ruk spek berapa pot? 1 nak LB. 1 nak LB ada dalam beg kuning kat bawah. Sedap ruk ni tengok. Hujung dia lembut. Okey. Itu dia. Dah nampak boleh duduk mana. Lepo-lepo sedap terik ya. Okey, ikan yang ke-5 kot. 1 2 3 1 2 3 4. Ikan yang ke-5. Tak ada orang ngai kapu ke Pak Mo? Ya cik tak ada cik. Tak ada orang ngai kapu ni. Dalang pulak dia telang. Ni kita guna pelayar ni. Okey Sekmo, pagi tadi banyak dah strike tadi tapi kebanyakannya strike off record. Mana ikan makan baru tekan rekod sebabnya bateri Pak Mo dok berapa molek lah. Okey, jadinya ni Pak Mo repeat pula sambung petang pula. Sekarang ni pukul 3 petang. Tu tengah tengok ikan tu ada. Angin kuat ni, tapi biasa angin kuat ikan tu ada juga. Cuma payah sikit lah. Meh kita cuba kita sambung lagi. Casting ikan kapur kan. Spot yang sama. Okey, jom. Siapa belum subscribe channel Pak Mo dah. Baik guys, Pak Mo. Ombak kuat gini memang dia ada. Strike dah. Mana ikan? Tak dapat ikan.
Oh, tu ikan. Tu atas air tu. Okey, tu dia strike menggunakan SP Baby Worm daripada 7 Days. Tu dia. Rock Land Based Hero Land Based Hero 16 LB. Okey. Oi, ada lagi kejar. Okey. Boleh dah nak akak ni. Kamu kata dah ikan tak dekat sikit. Alhamdulillah ni. Oish, ngecik sampai mulut. Dia nak SP warna ni rupanya. Kalau gitu Pak Mu nak tukar jorang selagi tu pakai SP yang sama lah. Okey, alhamdulillah ada strike. Ni Pak Mu strike pakai Rock Land Based Hero 16 LB dan juga pakai baby apa? SP Baby Worm daripada 7 Day. Okey, GH 1.5 gram. Okey, ikan kalau ikut hari ni ikan yang ke-7 lah kalau hari ni. Pagi tadi 6 ekor, petang ni kita sambung lagi jadi 7 ekor. Okey, tu dia. SP yang sama daripada pagi sampai sekarang SP yang sama. Siapa cari dah SP ni. Kapo meong tanya apa? Kapo makan tak bulu? Makan bulu. Pernah dah strike pakai bulu. Dia makan bulu. Ya air berombok kuat gini ikan ni lagi aktif. Jangan kata ombok kuat tak ada ikan, ombok kuat pun ikan ada. Kita ambil dulu. Kamu nak FS je Kat mana dah dia? Okey. Ambil gambar kan takut hang pula live Pak Mu. Kalau ambil gambar dia akan jadi auto, dia jadi lag. Jadi Pak Mu pun ada ikan dalam air. Sekejap Pak Mu nak lepo sekejap. Ada ikan lagi dalam air. Belik pula. Okeylah, boleh dah seekor ni. Nanti Pak Mu letak beg kuning. Kok ada orang nak beli umpan ni. Sotong tak ada situ. Sotong ada, tapi sekarang ni bukan musim dia. Jadi tak ada lagi. Kena tunggu musim sotong. Sekarang ni sotong jarum je. Sotong mabang tak masuk lagi. Sotong mabang mungkin bulan depan kot baru masuk. Sebab awal lagi ni. Sebab sotong mabang ada masuk tapi tak banyak. Jemaah Haji kena jatuh dasar. Okey, kita jatuh dasar okey. Main atas pun boleh, tapi semoleknya jatuh dasar dulu. Baru kita jek main separuh air ataupun main atas. Ni ada tahan kalau main haji nak tali lah. Jadi warna jeng tali. Sekejap, tali jeng ni. Ni malah pakai polyester Sekejap fluorocarbon pula. Bawa pakai tali fluorocarbon. Okey. Strike lagi. Depan ni je bakang. Strike. Ikan makan depan ni je. Ni strike pakai Scissor Prospect. Scissor Prospect. Strike depan muka. Pak Mu tengah karak ni. Tiba-tiba dia tarik. Scissor Prospect. Okey, dia tarik lagi. Yang ni ganah. Sampai depan muka dia kejar. Nampak ikan kejar. Jauh dah dia lagi. Kejap. Tunggu dia main dekat sikit baru kita akak dia. Sedap bunyi dekat Scissor Prospect. Yang ni Scissor Prospect. Sedap punya drag clicker. Real Arrow, Rock Black Arrow. Scissor Black Arrow 14 LB. Banyak ikan ni. Kalau ombok kuat gini banyak. Adang mana tu Pak Mu? Ni patah Tok Jembar. Patah Tok Jembar. Pantai Tok Jembar.
Sekejap, tunggu ikan dok orok dulu. Sebab tali 3LB je, kena layang dulu. Sekejap, ikan dekat dah. Ya, oi bersih besar sikit ni. Wah, strike pakai Caesar Prospect dengan Caesar Black Arrow. Barang padu bosku. Itu dia. Hoi, sedap layang. Yang ni pakai jihit berat sikit. Jihit yang ni 2 gram. Yang ni 2 gram. Okey. Siapa nak dapatkan reel yang murah untuk main anjing, boleh cuba reel ni, Caesar Prospect. Sedap bunyi drag clicker. Saya mau dengar tadi kan. Yang ni saiz C2000S. Reel ni. Jadi anjing ni, ya, Abang Alif memang jadi anjing. Dia makan SP warna hijau geng. Dia makan SP warna hijau. Tengok. Ikan kapur yang kedua. Yang kedua strike lagi. Sekejap. Boleh jaga kamera sekejap. Jatuh telefon kan. Sebaik dia jatuh. Sebab pakai tali. Okey dia. Ni dia. Pakai SP Backing Polaris dengan G-Head Brotherhood. Okey. Strike pakai Caesar Prospect C2000S dengan rod Black Arrow 14LB. Barang padu. Okey. Ikan jatuh. Duk perasan ikan jatuh pula. Aduh, nasib baik. Nasib baik dengar bunyi kepah-kepah bunyi. Okey, ikan yang ke-8. Campur dengan pagi tadi. Tali apa? Tali polister. Tali polister 3 Sunline Ajino Ito 3LB. Okey, jom kita cari next strike. Okey lah temu, untuk petang ni Pak Mu dapat 2 ekor je ikan kapur. Jadi dah padang dah tu. Pagi tadi 6 ekor, petang ni 2 ekor, 8 ekor dah hari ni saja. Jadi padang dah tu buat goreng-goreng. Okey lah, siapa yang duk subscribe lagi channel Pak Mu, just subscribe sekali dah. Lama dah rasa dah upload video YouTube ni. Kali ni kita upload lah. Pasal ramak tanya Pak Mu duk upload ke kat YouTube. Pak Mu kabur duk down. Tapi tak apalah, kali ni Pak Mu cuba usaha juga, boleh juga upload hari ni. Okey lah. Assalamualaikum. Terima kasih siapa yang support dah. Assalamualaikum.